Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat dessert creamy sagu mangga makan sejuk untuk buka puasa. Ada dua version yang kita buat, satu yang pekat, satu yang cair. Okey, untuk yang pekat ni korang ambil sebiji buah mangga yang dah betul-betul masak. Jangan pakai mangga yang masam, nanti masam korang punya dessert tu. Masukkan sebiji mangga tu dalam blender, lepas tu tambah 3 sudu susu pekat manis, 3 sudu santan. Lepas tu korang blend sampai tekstur dia tu smooth. Dalam masa yang sama kita rebus 1 cawan sagu. Aku pakai ni yang sagu putih lah. Rebus sampai dia jernih. Lepas tu korang bilas sikit dengan air. Ini letakkan dalam mangkuk, campurkan dengan mangga yang kita dah blend tadi tu. Ini aku lupa letakkan secubit je garam sikit je untuk naikkan lagi lemak santan tu. Kacau. Lepas tu sejukkan dalam peti sejuk selama beberapa jam. Make sure dia betul-betul sejuk baru korang plating bila nak buka puasa nanti. Letakkan sagu dekat bawah, mangga, sagu, mangga. And then letakkan susu cair dalam tin kat atas tu. Dia punya rasa creamy, sejuk, manis. Sangatlah sedap. Korang kena try yang ni. Okay, next kita nak buat yang version cair pula. Yang ni lebih ke arah cocktail untuk buka puasa dengan family lah. So korang ambil 1 mangkuk besar, letakkan ais, and then letakkan dalam 2 ke 3 biji buah mangga dalam tu. Tambahkan sagu dengan nata di koko. Lepas tu masukkan 2 tin susu cair tu, and then tambahkan 4 ke 5 sudu susu pekat manis. Kemanisan tu korang boleh adjust lah. Kalau nak manis kurang ke lebih ke, and letakkan sedikit juga garam. Lepas tu kacau-kacau siap lah. Yang ni version yang lebih, orang kata lebih cair tapi dia lebih refreshing. So korang boleh makan portion yang besar dengan family. Letak dalam mangkuk. Yang tadi tu pula yang version lagi creamy, dia sesuai kalau jadikan dessert lah. So boleh makan sejuk-sejuk untuk berbuka nanti. Aku rasa memang makan lepas berbuka ni memang nikmat sangat-sangat. Kalau boleh korang bagi dia betul-betul sejuk kan, baru makan lalu kat dekat. Ya Allah, sedapnya. Korang nak try, serius sedap. Okay, selamat berbuka.